Tapi kita akan 2 hari dekat pulau besar. Kita akan jadi orang pulau besar. Dan kita akan pastikan kita akan settle misi-misi yang diberikan. Dan pagi ni kita akan start dengan mandi dekat pulau besar. Korang tengok betapa jernihnya air kat Pulau Babi besar ni. Ini lagi jernih ikan. Masya Allah. Nak mandi ni. Tengok jeti kat sana. Korang tengoklah betapa cantiknya tempat ni. Aku rasa nak explore kat sana. Jom. Diorang tengah santai lagi. Jadi diorang pun tengah relax-relax. Aku ambil kesempatan ni jalan-jalan seorang-seorang dekat JT ni. Tengok ikan-ikan dekat sini. Cantik. Masya Allah, memang cantik. Kenapa ni guys? Ni kuda laut Haiwan apa ni guys? Kalau korang tahu, korang komen. Okay, so sekarang aku dekat atas JT dia. Ni view pagi lah. View pagi atas JT dia. Cantik juga. Itu matahari terbit. Semalam kat sana. Bukan semalam terbit kat sana. Semalam terbenam kat sana. So makanan dekat resort ni memang disediakan setiap pagi, tengah hari dengan malam. So diorang akan masakkan lah. Kalau ramai-ramai. Kalau tak ramai macam ni lah. Macam kita orang ada beberapa pinggan yang dia masak. So lepas dia makan, kita akan start mandi dekat pulau besar. Tolak sendiri. Kau boleh. Okey, sekarang ni kita orang nak suruh Amin terjun. Dia dah tak pandai berenang, tapi kita paksa juga dia terjun. Go! Apa?